bercerai siap ada babak salam dengan tangisan. Ada yang kata ini tanda hormat dan ada yang kata normalisasikan penceraian. Dari pandangan Islam, bagaimana sepatutnya kita melihat perkara ni? Perlu ke nak tunjuk kat social media, oh ni last salam ni? Macam tu. Perlu ke semua benda tu? Okey. Apa nasihat Nai? Satu amalan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah penceraian. Maknanya kita kena tahu benda ni dibenarkan, bukan satu dosa pun, tapi Allah tak apa suka. Adalah amalan ataupun perbuatan penceraian. Sekali lagi saya sebut, dia tidak salah tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok hari ni trend tentang penceraian, dan doktor sebenarnya angka pada statistik penceraian dia memang semakin meningkat. Dia spike tu bila COVID baru-baru ni. Dan dia meningkat numbers tu. Dan kita tengok ramai orang dah mula bukan hanya buat konten tapi siap buat live lagi, dia diceraikan. InsyaAllah ada yang buat live. Dah buat live. Dan dia dalam live tu yang dia diceraikan oleh suami dia. Dan ditonton oleh ribuan mata yang memandang. Okey? Dan benda tu bagi dia normal. Dalam psikologi ada satu term doktor dipanggil desensitization. Maksudnya orang tu dia dah tak rasa sensitif lagi, bersalah lagi untuk buat perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut memang halal tapi dibenci oleh Allah, dan sepatutnya kita tak paparkan benda yang Allah tak suka ni pada orang. Dan sepatutnya dia hanya berlaku dekat mahkamah, diketahui oleh ahli keluarga, kawan-kawan terdekat, tapi dipaparkan oleh semua seakan-akan seperti dia berbangga dengan satu perbuatan yang Allah benci. Jadi sepatutnya benda ni tak boleh jadi normalisasi. Dan satu lagi perkara, kadang-kadang kita rasa macam biar semua orang tahu perangai suami aku sebenar. Kenapa? Sebab dia nak menutup salah dia. Dia nak nampak dia yang betul, suami dia yang salah. Ataupun dia nak bagi tahu yang dia betul, isteri yang salah. Jadi ada satu ayat dalam surah Waqiah, doktor, saya teringat. Allah telah kategorikan beberapa golongan manusia ni kepada 3. Golongan ashabul yamin, as-sabiqun, ashabul shimal, kan. Salah satu ciri-ciri orang yang duduk di dalam syurga dapat nikmat besar, Allah sebut dalam Quran, ayat tu adalah mereka yang Allah telah tinggikan tempat tidurnya. Jadi kita yang baca ayat ni, kita macam tak faham apa maksud Allah tinggikan tempat tidur dalam syurga, kan. Maknanya tuan-tuan, salah satu ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang dia punya urusan rumah tangga tidak diketahui oleh orang lain. Sebab tu maksudnya ditinggikan, maknanya bila tinggi orang tak nampak. Benda berlaku, things happen, tapi orang tak nampak. Dan salah satu ciri-ciri ahli syurga adalah mereka sangat jaga urusan berkaitan dengan rumah tangga. Para sahabat ada yang bercerai. Kan ada yang rujuk semula. Maksudnya bukan satu benda yang salah untuk bercerai, bukan satu dosa. Cuma perkara itu jadi salah dan silap apabila dijadikan konten dan juga dipaparkan kepada orang lain. Jadi saya ingat soalan ni bagus untuk kita kongsikan juga supaya kita tak jadikan tu normalisasi. Dan sepatutnya perkara tu kita kena betul-betul simpan sebab kita nak menjaga kedua-dua pihak. Dan jadi satu lagi normalisasi apa tahu? Bila bercerai, masing-masing memburukkan bekas pasangan masing-masing. Dan paling takut apa? Dia burukkan depan anak-anak. Dan anak membesar dalam keadaan membenci salah seorang. Betul. Dan apa yang kau nak kena jawab depan Tuhan nanti? Dalam keadaan anak membesar dalam keadaan saya benci ayah saya. Sebab apa? Sebab hari-hari kau racun otak anak kau tu untuk benci suami kau. Dalam keadaan suami kau, mungkin dia nafkah, dia tak pernah lupa, dia sayang anak-anak dia. Jadi itulah perkara yang saya ingat. Sebab kita telah pembertuhankan social media. Apa-apa mesti kena cerita kat social media. Apa mesti kena tunjuk kat social media. Tuan-tuan, saya share sikit lah tuan-tuan. Ni tuan-tuan kalau buat tuan-tuan akan feel good gila. Apa dia? Dalam konteks psikologi hari ni, ada satu term dipanggil sebagai digital detox. Apa tu digital detox? Adalah bila kita terlalu attach dengan social media, digital, handphone, gadget, kita akan mula hilang kita punya diri kita. Sebab kita telah attach dengan sesuatu di social media. Dan ramai orang telah cuba digital detox ni. It can be 7 hari, 14 hari, 3 bulan. Tengok kekuatan kita. Kita detach daripada social media. Tuan-tuan, kita akan rasa rupanya kita jumpa balik diri kita yang dah telah hilang lama selama ni. Oh, rupanya aku mula appreciate life aku. Sebab hari ni, walaupun anak depan mata, mak depan mata, kita tak rasa pun anak dan mak depan mata. Sebab ada
gadget kat depan. gadget ni kat depan. Tapi the moment kita buat detox, kita appreciate every moment, ada human touch dan juga kasih sayang dalam keluarga tu. Jadi ya boleh cuba. Memang betul susah Nai. Saya rasa orang nak detox daripada kita punya gadget sekarang sebab apa-apa depends pada gadget. Jadi kita cuba dengan benda simple dulu. Semoga dapat ubah semua tu kan. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.